bahasa warisan berdaulat, bahasa tonggak kedaulatan, bahasa nadi bangsa, bahasa bangsa gemilang, bahasa Melayu citra bangsa berdaulat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada barisan panel hakim yang pastinya menjadi teraju kebenaran. Ahli-ahli panel yang pastinya sentiasa gigih melontarkan idea dan hadirin sekalian. Bersyukur kita kehadrannya kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat bersama-sama kita bersua pada pagi ini dalam pertandingan forum. Bersyukur kita kehadrannya kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan forum pada pagi yang ceria ini. Saya, Christina Umairah akan bersama-sama warga Dewan sekalian untuk mempengerusikan forum kita pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi kan bergaya ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk berbicara forum remaja kita pada hari ini. Mauduk forum kita berkisarkan tema bahasa, iaitu bahasa Melayu, citra bangsa berdaulat. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan perantaraan seluruh penduduk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Seterusnya, menurut Kamus Dewan, citra merujuk pada imej peribadi seseorang. Bangsa bermaksud kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Berdaulat pula ialah mempunyai kedudukan tinggi dan berkuasa. Tahukah warga Dewan sekalian, pada tahun 1967, bahasa Melayu telah diisytiharkan sebagai bahasa rasmi negara Malaysia. Timbul tanda tanya, bagaimana bahasa Melayu mampu diangkat sebagai lingua franca pada zaman kegemilangan Tamadun Melaka yang telah tercatat dalam kitab Salalatus Salatin karangan Tun Sri Lanang. Tidak lain dan tidak bukan kerana bahasa Melayu merupakan bahasa yang indah dan cukup mudah. Francis Valentin pernah meriwayatkan kepada kita bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara ketika pedagang dari Eropah dan dunia berdagang di kota Melaka. Dari zaman Melayu kuno, zaman Melayu klasik hingga zaman Melayu moden, bahasa Melayu telah dituturkan sejak abad ke-7 lagi. Secara keseluruhannya, forum saya pada pagi yang indah ini, seluruh penduduk Malaysia yang membawa gambaran atau imej peribadi seseorang dalam sesuatu kumpulan manusia sehingga mempunyai kedudukan tinggi dan berkuasa. Rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, sebelum saya menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya jika kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Berada di sebelah kanan saya, Saudari Amani yang merupakan ahli panel yang pertama, manis dan murah dengan senyumannya. Selamat datang, Saudari. Ya, Alhamdulillah, saya sihat sahaja. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua, nampak yakin dan tenang. Berada di sebelah Saudari Amani, iaitu Saudari Auni Afrika. Apa khabar, Saudari? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudari penerus. Berada di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Syakira. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicaranya. Apa khabar, Saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Maka saya di sini bersama saudari-saudari sekalian. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu bahasa Melayu citra bangsa berdaulat. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama, Saudari Amani. Mohon saudari memberikan penjelasan tentang bahasa Melayu tonggak perpaduan negara. Terima kasih saudari pengerusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setiap bahasa dalam masyarakat pembilang bahasa bermakna menghormati kedudukan sesuatu bahasa. Itulah yang dikatakan oleh Haji Asman Haji Omar yang merupakan Profesor Kerusi Tamadun Melayu Sabah serta tokoh terkenal dalam pemikiran bahasa Melayu. Bahasa Melayu bukan sahaja sebagai wahana komunikasi, malah bertukar wajah sebagai bahasa perpaduan untuk rakyat berbilang kaum di bawah satu payung yang digelar sebagai rakyat Malaysia. Pepatah Melayu yang berbunyi, maju bahasa, majulah bangsa, jelas menjelaskan tanggungjawab setiap warga negara bumi pertiwi yang tercinta ini untuk mendaulatkan bahasa
Melayu. Bahasa Melayu diucapkan sebagai bahasa rasmi telah memudahkan rakyat majmuk untuk bertutur di antara satu sama lain. Menurut Fellow Utama Institut Kebangsaan Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, Datuk Dr. Denison Jayasuriya ketika ditanya tentang hal ini menyatakan bahawa peranan bahasa dan sosial budaya amat berkesan dalam mengekalkan perpaduan kaum di negara kita. Katanya, melalui pendidikan di sekolah, perpaduan dapat diterapkan melalui bahasa. Bahasa Melayu berjaya menyatu padukan masyarakat di negara ini sebagai bahasa pengantar sekaligus melahirkan lebih banyak pakar ilmuwan dan golongan pentadbir. Bahasa pengantar yang utama digunakan untuk menyeragamkan sistem pendidikan di sekolah dan di pusat pengajian tinggi. Kekuatan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah alat untuk menyatukan kaum-kaum di negara ini ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semuanya. Seterusnya, penggunaan satu bahasa iaitu bahasa Melayu dapat melahirkan rasa kecintaan terhadap bahasa Melayu bagi melahirkan bangsa Malaysia yang mempunyai satu identiti yang sama. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada Saudari Kristina. Terima kasih saudari ahli panel pertama. Benar kata saudari tadi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mampu memainkan peranan sebagai alat perpaduan. Baiklah, seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Auni, bagi memperincikan berkaitan bahasa Melayu dalam membentuk jati diri. Terima kasih saudari pengerusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bunga cendana bunga teratai, idea perdana yang membuka tirai bahasa Melayu penyubur jati diri. Penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu oleh setiap warga negara mampu membentuk satu identiti bangsa Malaysia. Walaupun bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan, sistem perperlembagaan tidak membelakangkan mana-mana bahasa ibunda kaum lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan sebagainya. Dalam konteks ini, saudari pengerusi, sebagai bahasa yang sederhana dan mudah difahami, bahasa Melayu dapat dipelajari dan dituturkan oleh segenap masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dengan mudah serta menyuburkan jati diri sebagai rakyat Malaysia. Sebagai tamsilnya, sewaktu proses kemerdekaan dan pembentukan Malaysia, para pemimpin dari pelbagai kaum bersetuju dengan sebulat suara untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai satu daripada identiti kebangsaan dengan harapan agar semua rakyat Malaysia dapat disatukan. Saudari pengerusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, pembentukan jati diri melalui bahasa Melayu sangat penting serta memberikan kesan positif terhadap pembangunan negara. Satu daripada faktor yang dilihat oleh pelabur asing sebelum melakukan pelaburan adalah berkaitan dengan kestabilan politik dalam sesebuah negara. Para pelabur akan berasa lebih yakin untuk menjalankan kerjasama dengan rakyat tempatan sekiranya sesebuah negara itu stabil dari aspek politiknya. Kefasihan berbahasa Melayu oleh setiap rakyat Malaysia dapat mencentik hati orang luar untuk mengenali Malaysia dengan lebih dekat. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih atas penjelasan yang terperinci daripada ahli panel kedua berhubung bahasa Melayu penyubur jati diri. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel kedua yang mengatakan bahawa jati diri yang tinggi dapat dipupuk melalui penguasaan bahasa Melayu dalam diri setiap rakyat Malaysia. Baiklah hadirin yang dikasihi sekalian, saya sudah tidak sabar ingin mendengar penjelasan daripada ahli panel ketiga, saudari Syahira. Sejauh manakah bahasa Melayu melambangkan sesuatu bangsa? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi, rakan panel dan hadirin sekalian. Saya sangat teruja untuk menjawab soalan yang diajukan sebentar tadi. Bahasa Melayu melambangkan bangsa. Apabila bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa rasmi Persekutuan Malaysia,
bangsa Malaysia perlu menjiwai bahasa tersebut sehingga sebati dalam diri mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan bahasa Melayu oleh bangsa Malaysia akan menzahirkan gambaran jiwa mereka. Berikutan itu, lahir pula ungkapan bahasa menunjukkan bangsa seperti yang diungkapkan menerusi pantun yang berikut. Yang kurik itu kuning, yang merah itu saga, yang molek itu budi, yang indah itu bahasa. Pantun tersebut mengaitkan antara budi dan bahasa, iaitu bahasa yang indah menggambarkan bangsa yang memiliki budi pekerti yang tinggi. Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan bahasa Melayu dengan baik dan betul serta mempunyai kualiti yang tinggi. Hal ini juga menunjukkan bangsa Malaysia memiliki ketinggian budi bahasa, budi pekerti dan budi bicaranya. Penggunaan kata gelaran dan sapaan seperti Tan Sri, Wan Sri, Tuan, Puan, Pak Long dan Pak Ngah dan sebagainya menggambarkan jiwa bangsa Malaysia yang mempunyai kesantunan yang tinggi pada bahasa dan pekertinya. Kata gelaran dan sapaan ini mewujudkan keharmonian dalam perhubungan seharian antara ahli masyarakat. Hal ini sebagai bukti keluhuran budi bangsa Malaysia yang saling menghormati dengan mengambil kira hierarki dan status. Setakat ini sahaja sidang hadirin, saya serahkan kembali kepada saudari penerus. Terima kasih kepada ahli panel ketiga, saudari Syahira yang telah mengupas bahasa Melayu melambangkan bangsa. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Demikian hebatnya bahasa kebangsaan terhadap pembinaan negara bangsa Malaysia. Namun demikian, diskusi kita pada hari ini turut membicarakan cabaran memartabatkan bahasa Melayu di kemajuan teknologi yang semakin canggih ini. Oleh itu, saya mulakan dengan soalan pertama buat ahli panel kedua, iaitu saudari Auni. Dipersilakan saudari untuk mengupas secara lanjut tentang cabaran memartabatkan bahasa Melayu dari sikap dan persepsi masyarakat. Terima kasih kepada saudari pengerusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Cabaran dalam negara yang kini dan akan terus dihadapi oleh bahasa Melayu adalah tentang sikap dan persepsi masyarakat Malaysia terhadap kemampuan dan keterampilan bahasa. Hal ini khususnya dalam melibatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan serta bahasa ilmu. Dalam pada itu, fenomena mempolemikkan bahasa yakni kecenderungan membahas dan mendebatkan akan isu dan perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa di media massa seperti di Instagram, TikTok dan Twitter dan sebagainya. Muktahir ini, penggunaan perkataan tertentu seperti perkataan peluncuran dan ketimbang oleh Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang asing bagi setengah pihak telah disalahfaham oleh pihak tertentu tentang konteks penggunaan perkataan tersebut. Bahkan jika ditinjau penggunaan bahasa Melayu di tempat awam seperti penamaan permis perniagaan, penamaan tanaman perumahan dan paparan bahasa pada kekantong Khairuntan masih lagi memperlihatkan betapa warga negara Malaysia sendiri tidak mengutamakan bahasa kebangsaannya sendiri, sekaligus menunjukkan sikap kurang hormat kepada bahasa kebangsaannya sendiri. Setakat itu sahaja sidang hadirin, saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih saudari ahli panel kedua. Saya setuju dengan pandangan saudari sebentar tadi. Tidak mustahil isu atau gejala seperti itu akan terus menjadi cabaran yang bukan kepalang ajar kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, khususnya dalam memupuk semangat cinta dan hormat akan bahasa kebangsaan dalam kalangan masyarakat. Soalan seterusnya yang ingin saya ajukan kepada ahli panel pertama, saudari Amani. Apakah pendapat saudari mengenai cabaran perkembangan bahasa Inggeris yang semakin meluaskan kalangan masyarakat di Malaysia? Terima kasih saudari pengerusi atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Arus globalisasi yang melanda dunia meninggalkan impak yang cukup besar dalam kehidupan harian manusia. Impak globalisasi memungkinkan bahasa Inggeris terus berkembang bak cendawan tumbuh selepas hujan.
sebagai bahasa yang penting di kebanyakan negara. Menurut Muhammad Ashraf, pada tahun 2005, bahasa Inggeris sebagai bahasa dunia dan antarabangsa serta pengaruhnya tersebar luas di seluruh pelosok negara kita. Tidak mustahillah pengerusi forum dalam kegairahan mengejar teknologi maklumat, penutur bahasa Melayu khususnya semakin menjarakkan diri dari bahasa ibunda mereka. Hal ini demikian kerana hampir semua maklumat yang diperolehi dalam sumber internet adalah terdapat dalam bahasa Inggeris. Jumlah laman sesawang bahasa Melayu masih kurang hingga menyebabkan penutur bahasa Melayu terpaksa mencari maklumat dalam bahasa Inggeris. Akibatnya, bahasa Melayu semakin disisihkan, manakala bahasa Inggeris terus diagung-agungkan. Tahukah warga dewan sekalian, ada juga yang tanpa segan silu menganggap atau menerima bahasa Inggeris sebagai bahasa ibunda mereka hanya kerana mereka dan ibu bapa mereka bertutur dalam bahasa Inggeris. Globalisasi ini merupakan satu kejadian yang cukup merebak dalam kalangan generasi hari ini. Demikian kuatnya pengaruh bahasa Inggeris menguasai kehidupan masyarakat di negara kita. Setakat ini sahaja idea dan kupasan daripada saya serahkan kepada Saudari Kristina. Terima kasih saudari ahli panel pertama, saudari Amani. Benarlah bahawa bahasa Inggeris yang terus disanjung dan dimartabatkan sebagai bahasa penting dalam kehidupan harian boleh memusnahkan impian untuk memartabatkan bahasa Melayu. Selanjutnya, saya ingin mengemukakan soalan kepada ahli panel ketiga, saudari Syahira. Mohon saudari menjelaskan cabaran lain bagi memartabatkan bahasa Melayu yang kian terhakis pada era serba moden ini. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi, rakan-rakan panel serta hadirin sekalian. Pengaruh media sosial akan memberikan kesan yang buruk terhadap perkembangan bahasa dan mampu merosakkan identiti bangsa dan negara. Perkara ini suatu realiti yang tidak dapat disangkal lagi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Nik Muhammad Izzuddin Niklah 2019, media sosial turut memberikan kesan yang buruk terhadap perkembangan bahasa meliputi penggunaan bahasa rojak, bahasa kasar dan menggugat akidah. Perkembangan ini pastinya memberikan kesan yang buruk terhadap perkembangan bahasa bagi golongan kanak-kanak dan remaja, terutamanya yang baru hendak mengenal jati diri melalui bahasa. Impak yang sangat ketara termasuklah berlaku kecelaruan bahasa. Penularan bahasa rojak telah menjadi duri dalam daging bagi penutur bahasa. Penggunaan media sosial akan menggunakan bahasa rojak dengan mencampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam perbualan di media sosial. Penggunaan bahasa Melayu yang betul dapat dilihat semakin terpinggir. Kemunculan bahasa rojak menyebabkan masyarakat memandang remeh terhadap penggunaan bahasa yang betul dan ada yang menganggapnya sebagai identiti atau gaya percakapan yang kononnya lebih bersifat Malaysia. Golongan remaja kini cenderung menggunakan bahasa singkatan ketika membuat hantaran di media sosial. Penggunaan bahasa singkatan kadang-kala dilihat bukan sahaja menyalahi hukum penulisan, malah melanggar hukum tata bahasa yang betul. Setakat ini sahaja sidang hadirin, saya serahkan kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih kepada saudari ahli panel yang bijak berkata dengan maklumat dan info yang bervisi. Sebagai penghujung bicara, saya mohon ahli panel untuk membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Saudari pengerusi, izinkan saya membuat rumusan. Silakan saudari Amani. Saudari pengerusi, sahabat panel dan sidang hadirin sekalian, pada hakikatnya bahasa Melayu merupakan satu daripada bahasa utama di dunia. Dianggarkan hingga kini terdapat lebih daripada 300 juta orang bertutur dalam bahasa Melayu di seluruh dunia. Maka itu,
Bukanlah suatu yang mustahil untuk penutur bahasa ini menguasai kemajuan yang ada jika semua penuturnya mempunyai tekad yang tinggi terhadap pemerkasaan bahasa ini. Kita perlulah bermula dari garisan pertama, iaitu memperkasakan bahasa dalam jiwa penuturnya. Bahasa Melayu diperkukuh dan menjadi jati diri yang paling ampuh untuk kita berjaya. Kita jangan berganjak walau seinci pun untuk keluar daripada bahasa kebangsaan kita. Kita perlulah yakin bahawa bahasa ini merentas ekonomi, sains dan teknologi. Kita perlu bermula dengan memajukan bahasa Melayu dalam negara kita sendiri sebelum mengangkatnya ke pesada antarabangsa. Tidak salah menanam cita-cita untuk menjadikan bahasa ini bahasa global. Namun realitinya perlu ada dalam diri dan jiwa rakyat di negara kita ini. Terima kasih Saudari Amani. Baiklah rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kerana sudi membincangkan topik pada hari ini, iaitu Bahasa Melayu Citra Bangsa Berdaulat. Hadirin sekalian, ingin saya tegaskan bahawa bahasa Melayu ialah citra bangsa berdaulat. Seperti kata-kata bapa kemerdekaan kita, iaitu Tunku Abdul Rahman. Bahasa menunjukkan bangsa dan diperkukuhkan oleh pesanan mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bangsa yang tidak menghargai bahasa adalah bangsa yang lemah jati dirinya. Tuntasnya, marilah kita terus memelihara dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai lambang maruah dan perpaduan negara. Pucuk pauh dan 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Bahasa dijunjung, martabat bersatu, citra bangsa sepanjang zaman. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, forum berakhir, ilmu bertaut lalu, bahasa Melayu terus mekar dan tegak. Akhir kata, satu soalan buat anda semua. Adakah cukup sekadar menuturkan bahasa Melayu tercinta tapi tidak dihayati bersama? Jikalau hati dan jiwa masih prejudis terhadap keagungan dan bahasa Melayu yang suci nilainya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.